letak gambar dia. Contoh kita ambil Datuk Ali Shukri. Okay? Dia kuat kat mana? Semua dia kuat. Business brand pun dia kuat kat D-Herbs. Nama dia pun kuat juga. Dan dia, produk brand pun dia kuat juga. Nama dapat empik je. Batu asli penyondol. Produk bibir bibir madu pink. Okay, nama dia dapat empik je. Dan dia pun letak personal brand dia pun kuat juga. Dia siap letak gambar dia dekat produk dia, betul? So dia tumpang 3. Saya ulang balik, dia tumpang 3. Tumpang business brand, logo dia besar. Tumpang produk brand, nama rempit. Dia tumpang personal brand dia dekat kotak dia tu. Dia tumpang 3 brand. So kalau personal brand kita tak ada, ni personal brand pun tak ada, dia letak muka dia dekat produk Shop sendiri siut. Ada, dia tak ada personal brand, dia letak muka dia dekat packaging sebab founder baru nak up. So Shop sendiri saya buang, kata pergi mampus ni, tak ada siapa kenal kau, tak payah. Dah lah penyakit aing, lepas tu miskin pula, tak payah. Tak payah. Nak ada penyakit aing, biar penyakit aing. Tapi biar kaya, tak payah. Dia akan membesarkan hidup kau, buang. Yang kedua, business brand pun tak ada, tak payah, logo kecil je. Tumpang produk brand. Tumpang nama produk lagi padu.